Apa up guys? So hari ini kita akan buat makan-makan dengan staff Ester. Yang paling best, kita akan jumpa semua staff Ester dan kita akan interview seorang-seorang. Okay, macam review. Lihat ke tak lihat macam? Oh, sedap, lembut. Saya beli kat TikTok live kan ni tadi. Lembut ni, bismillah. Aku nak tanya, hang paling lama kat sini? Betul hang kat sini? Kenapa hang 6 tahun kat Ester? Jujur. Bukan sebab video lah. Ikut dia ni. Okay, pengalaman pahit saya bekerja di sini adalah sebab saya menerima tugasan yang memang saya tak biasa buat. Saya sedih bila kawan saya tinggalkan saya. Apa tugas dan tanggungjawab staff-staff Ester ni tapi yang paling penting? Masuk. Oh, masuk kata. Tapi apa yang paling best adalah saya akan interview semua orang apa tanggungjawab dia dekat Ester dan apa skill yang dia ada, dan mungkin you all boleh tengok video ni boleh dapat inspirasi. Macam mana mereka ni dah ada 5 tahun kat Ester, dah ada hampir 10 tahun kat Ester, dan hari ni kita makan-makan, kita bagi dia orang makan yang terbaik, makan Wagyu. So, let's go. Staff-staff kita lah minta nak makan Wagyu kan. Awak tahu tak, saya nak pergi cari Wagyu kat kedai dengan yang kuantiti yang banyak, it's not easy. Tapi alhamdulillah, syukur kita jumpa dekat TikTok live. Saya DM dia dan dia boleh hantar terus. So hari ni siapa nak tengok? Tim-tim kita tengah bakar Wagyu A5. Pak, abang pernah makan Wagyu tak, bang? Pernah. Saya boleh makan Wagyu tapi tak boleh makan banyak. Yelah. Sebab dia pening kepala sikit, tapi boleh lah. Kita nak buat apa hari ni, John? Kita interview semua orang, nak tak? Diorang pernah makan ke tak? Okey. Boleh lah guys Kita dah try makan dah? Dah start dulu. Boleh. Lepas tu kita nak interview semua orang dulu. Oh, terbaik. Cukup lah ni. Harap cukup So, ini Wagyu yang saya beli dekat TikTok live. Saya pergi kedai tadi. So, dekat kedai tu tak ada stok yang banyak. Jadi, ada akak dekat TikTok live tu. Nanti saya tunjuk kat ni. Dia yang bantu kita untuk dapatkan semua hampir 5 kilo. So, dia dah potong siap-siap lah ni. So, kita ada nasi goreng. Dan, Lisa, ini macam mana? Kena ni kan? Oh, ni lah mangkuk dia. Takut ada tak pedas. Buat dua yang pedas tak pedas lah. Boleh lah. Tak apa. Oh, kita ambil sendiri. Okey, ngam. Okey, Abang Jin. Okey, macam review. Lihat ke tak lihat macam? Oh, sedap, lembut. Saya beli kat TikTok live kan ni tadi. Lembut ni, bismillah. Yummy. Dia kan cicah apa-apa? Makan ni. Tu lah, Lisa tak ni Abang Jin tak dapat sos. Lepas tu pakai garam. Ni garam dia. Ni garam yang special untuk Wagyu tau. Dia garam ni dia Abang Jin try. Banyak sangat. Okey, banyak kena cubit dari sini, masuk sini. Mati lagi. Garam dia lain macam sikit. Garam dia sekilo RM40. Lemak kan? Diorang nak buat garam dalam ni tadi. Tak boleh. Saya tak bagi. Okey, saya test satu Ni macam ni. Ni. Dia kena ada cara dia. Bismillahirrahmanirrahim. So, jadi tengok kita masak, kita makan ramai-ramai dan alright, let's go. Tapi, yang menyedihkan kali ni Cikgu Syah tak dapat hadir sebab dia ada meeting. Cikgu Najmi tak dapat hadir sebab dia tengah buat preparation untuk weekly focus pada malam ni. Jadi tak dapat join. Sebab nak weekly focus ni bukan senang kan, kita nak jumpa student semua kan. Jadi tengah preparation the slide, preparation the content untuk malam ni. Jadi saya je ada dengan semua staff Ester hari ni. Sekejap lagi kita akan ambil, kita akan tanya semua staff kita. Kita akan bermula dengan yang paling berat sekali ni. Dan hari ni juga bang, sebenarnya kita nak welcome kita punya team baru bang. Ni kat belakang kita ni. Teknologi kita tak welcome lagi. Dia dah welcome, dia masih okey. Garam dia tak banyak sikit bang. Dia tak boleh guna untuk masak kan. Kotak dia tak masin. Saya dah try lah guna untuk masak. Okey. So, nanti kita tengok nasi kita. Mungkin saya boleh start makan kot. Boleh tak? Okey, jom saya ambil. Lisa letak nasi goreng kat saya sikit. Nasi goreng sikit.
Nak. Oh, sos padu. Oh, awak ingat saya tak bawa ni tadi? Ingat saya tak mention ke sebenarnya preparation? Salah letak ni sebenarnya ni. Nampak tu minyak dia tu. Mana bekas kecil-kecil saya bawa tu? Oh. Apa. Oh, dia bawa tu ke? Apa tak. Mana lagi bawa? Mana-mandai. Arahan tak clear. Asal arah jadi beker tu. Dia kena kontrol. Kalau kecil sangat api padam. Ya, Kak, ya. Okey. So, minyak dia akan keluar sini. Yang Angsa punya... Saya kadang ni. Sekejap. Okey, awak punya betul. Position awak betul. Gitu Angsa. Okey. Pinggan Nisa, pinggan warna oren Nisa. Asma pernah makan Wak Yu kan? Serius lah. Saya boleh makan tapi tak boleh makan banyak Asma. Okey, so kita ada nasi goreng Cina Nasi goreng Cina. Wak Yu 4 skuad kot. Okey, Wak Yu garam. Okey, kita ambil garam sikit. Saya nak yang pedas punya sos tu. Asma tak boleh makan pedas rasanya ni semua. Tak boleh, awak tak boleh kan? Tak, Asma tak boleh makan. Asma tak boleh makan pedas, tapi kita tak boleh cerita lah sebab apa. Rahsia Asma So ni. Isau punya sos memang. Ni kalau kat kedai buat rugi. Yang ni popis Okay, so ini setup saya hari ni. So sebelum kita suntik ini setup kita hari ni. So let's go. Makan dulu So kita mulakan dengan popis dulu kot. Bismillah. Ada, itu. Sedap. Aku nak tanya, hang paling lama kat sini? Betul hang kat sini? Tahun ke-6 lah. Tahun ke-6. Apa yang paling suka kat sini? Kenapa hang 6 tahun kat Esther? Jujur. Bukan sebab video lah. Kodek ni. Come on. Okay, Kita bukan apa segera benda ni kan. Mungkin hang dah keluar nanti pun kita pun. tak percaya macam tu. One of the biggest reason lah. Management bagi chance untuk berkarya sendiri lah. Sikit. Yang buruk-buruk ni simpan lah. Okay, yang paling tak suka kali sini? Paling tak suka ni. Jujur. Lagi-lagi. Aku lah paling tak suka. Lagi-lagi buat tegur pakai baju t-shirt. Weh, kata-kata dekat orang baru yang baru nak masuk, apa nasihat hang untuk aku? Nasihat ni sebenarnya daripada doktor lah, Datuk Ira ni. Dia cakap kalau datang kerja ni, pasal niat dia untuk bina kejayaan, bukannya datang kerja semata-mata bekerja. So pegang masa tu 2021 kot sekarang lah. So kalau datang kerja sebab gaji lah kita dapat. Kita nak build something more ataupun nak do more, dapatlah lebih. So kalau tahu Adi adalah orang yang bertanggungjawab untuk buku semua dipost dengan segera. So hari ni dia orang majlis yang kita nak sambut dia orang punya perpisahan lah. Lepas ni dia orang nak sambung ke universiti lah. Dia orang request nak makan Wak Yu A5. Lepas tu saya tunaikan lah untuk dia orang. Harap-harap dia orang ingat lah sampai mati. Oh ni beli kan? Aduh risau. Beli tak aci lah. Ingat ke pula. Maksudnya yang lain semua beli Bukan buat
Banjir, silap bukan potluck Banjir. Semua HQ punya call. HQ dia lah ni. Okay, ada lagi, ada lagi. Okay, alah cukup lah. Ni habis alah Okay, so sekarang kita dengan Banjir, sini Banjir. Sembang 2-3 minit. Nanti 10 tahun lagi kita tengok lagi video ni. Okay, so sekarang ni kita dengan Encik Norzil. Okay, Banjir. So kita panggil dia Abang Jin lah dekat sini kan. Sebab dia antara paling berbakat lah. Dia antara orang paling sangat penting. Kalau tak ada Abang Jin ni, kita punya kelas, tutor, sistem Zoom semua berkelang kabut semua. Okay, Abang Jin. Apa nasihat Abang Jin untuk SME? Macam kami pun SME, kita pun SME kan. Untuk yang nak run business ni. Macam mana Abang Jin? Sebelum tu Abang Jin beritahu lah Abang Jin punya skill tu. Apa skill Abang Jin kat Ester ni? Okay, so di sini saya menjaga lisensi program. So kita nak susun bagi semua teratur. Every business kena ada workflow dia. Kena ada workflow, kena ada support system. Dan yang paling penting, we have to use the right tool at the right place. So, yeah, mungkin kita kena campur banyak-banyak sistem to make a complete great workflow. Tapi we need to know what system to use and what place. Betul. So itu maksudnya sistem lah yang menyebabkan satu-satu SME ni boleh berkembang lah. Dan benda ni kita boleh berfikir dengan cepat. Itu paling penting. Kalau siapa nak tahu kat sini, daripada 2016 Abang Jin dengan Ester. Abang Jin ni lah yang daripada kita 5 student, 70 student, 100 student kan, sampai beribu-ribu, puluh-puluh ribu ni adalah disebabkan sistem je. So kita invest a lot lah kat sistem macam dulu Tapi sampai satu masa dulu, waktu kita peak, sistem yang kita bina ni dia dah tak sesuai untuk macam mana Abang Jin punya ayat tu? Bila sampai masa kita nak, teknologi akan berubah sebenarnya. Sebab tu kita perlu Evolve. Kita perlu evolve dan kita kena ada seorang yang tahu tentang sistem juga. Sebab as the business mungkin bergerak sama, tapi teknologi dah berubah. Kalau kita tak compete, mungkin kompetitor kita pergi dulu lah. So waktu tu Ester tengah macam ni tau. Lepas tu kita tak mau invest dekat satu sistem untuk upgrade kan. Waktu tu kita jatuh disebabkan sistem je. So sekarang kita dah naik balik, sekarang kita susun balik semula. Susun balik semula. Okay, thank you Abang Jin. InsyaAllah. Alright, so next kita pergi kepada saya nak jumpa ni admin. Admin ni yang mereply parents punya chat. Let's go. Okay, so sekarang kita dengan Cikgu Ansar. Okay, Cikgu Ansar ni antara orang yang paling penting lah dekat Ester ni. Semua penting daripada tadi. Semua yang ada kat sini sekarang ni, kita dah semua yang paling penting Ansar. Okay, Ansar, satu soalan untuk awak. Sepanjang awak dengan Ester dah berapa tahun dah? Kira dalam setahun setengah lah. Setahun setengah kan? Okay, soalan saya untuk awak. Kepada orang yang baru nak start kerjaya lah, apa nasihat awak untuk dia orang? Yang baru-baru nak start, baru fresh grad, yang baru nak cari career bekerja kan, apa nasihat awak untuk dia orang? Nasihat saya ada. Sebab awak dah pernah dalam fasa jatuh bangun, betul tak? Dekat Ester ni, Ansar dah pernah rasa, tahu macam dia pernah rasa tengah naik, dia pernah rasa jatuh, semua dia. Dia je yang bertahan. Banyak pengalaman dia. Okay, Ansar, macam mana? Okay, so dari pengalaman saya, untuk semua yang mencari kerjaya, siapa yang masih lagi mencari kerjaya, okay, saya sarankan jangan give up, itu yang penting. Okay, jangan give up. Dan juga teruskan cari ilmu, sebab sepanjang kita hidup ni kita sentiasa belajar. Even benda kecil pun itu ada ilmu yang awak akan guna pada masa akan datang. Mungkin tak pada waktu kerja mungkin pada hari kehidupan personal awak itu semua. Itu adalah nasihat saya lah. Dan juga macam saya kata tadi, jangan give up. Kalau jatuh 100 kali, bangun balik 101 kali. Macam tu. Apa pengalaman pahit awak kat sini? Jujur ya. Pengalaman pahit saya. Supaya kita dapat satu footage ni yang mana kita dapat belajar daripada semua benda yang berlaku. Okey, supaya kita tak ulang balik lah kesilapan tu kan. Pengalaman pahit dia. Pengalaman pahit awak bekerja kat sini. Pengalaman pahit saya bekerja di sini adalah sebab saya menerima tugasan yang memang saya tak biasa buat. Macam saya dah pernah menyatakan sebelum ni, background saya adalah seorang pengajar. Basically mengajar, jumpa student, itu adalah saya punya background saya. Forte awak yang tu lah. Forte saya memang kat situ. Tapi bila masuk sini, saya
ada kena include sekali kena buat sales. Di mana sales tu adalah satu benda yang baru dan bagi saya bukan forte saya, tapi saya buat juga. Awak buat juga walaupun bukan forte awak. Saya buat juga atas faktor sebab dah nama kerja kena buat jugalah kan. Tapi bagi saya itu paling tak favourite lah untuk saya nak buat. Tapi awak berjaya buat lah. Alhamdulillah adalah capai sales ada. Berapa sales awak waktu tu? Sales yang saya pernah tinggi dapat almost 2K lebih untuk satu live post masa tu. Benda saya pernah cakap. Tugas awak yang sekarang ni, apa yang tanggungjawab awak dekat Ester? Okey, tugasan saya sekarang adalah sebagai admin operation. Saya menguruskan data-data kalau masuk student semua, report student yang join kelas. Kemudian saya uruskan monitor kelas Zoom yang kita sedia ada dalam program sekarang ni. Kelas Zoom tu saya yang jaga tu. Kalau nak tahulah, saya start Zoom tu ada post dekat group tu, saya lah yang letak tu. So kalau tak ada Cikgu Hansa, kelas kita berterabur semua. Betul tak? Cikgu Hansa dia boleh ubah link Zoom tu. Ini tanggungjawab dia tau. Salah link Zoom, 3,000 orang tak boleh masuk kelas. Betul tak? So terima kasih Kak Cikgu Hansa yang selama ni. Saya pun ucapkan terima kasih Hansa sebenarnya. Mungkin awak tak rasa jasa awak besar, tapi bagi saya kalau tak ada awak, tak berjalan kelas Hansa. Okey, kita pergi kepada tu. Dua orang. Yang paling hardcore yang depan saya ni, tapi tak apa. Lisa, kat sini je Lisa. Sambil-sambil. Lisa sini Lisa. Awak kat sini, saya kat sini. Okey, apa pengalaman awak paling awak tak best lah kat sini? Kat sini? Yang awak paling tak suka. Saya tak suka bila... Apa momen yang awak paling ingat lah? Apa tak suka? Yang awak rasa sedih bila awak sepanjang kat sini. Saya sedih bila kawan saya tinggalkan saya. Kawan-kawan awak, yang lain-lain tu lah. Berapa orang kawan awak tinggalkan awak? Ramai. So tinggal awak seorang sekarang? Saya seorang. Dasma seorang. Masih baik dah semua lah. Dasma. Okay, awak paling happy sekali? Paling happy Haa. kat sini. Saya suka environment kat sini best. Best sini Okay, apa tanggungjawab awak kat Ester ni? Kalau awak jujur beritahu depan kamera. Tanggungjawab. Tanggungjawab Saya kat sini, saya kena ni lah. Bukanlah menjaga, tapi maksudnya jawatan awak dulu lah. Jawatan awak apa kat sini? jawatan saya malunya nak sebut. Asal pula? Setiap jawatan adalah penting kan? Betul tak kameraman? Setiap jawatan adalah untuk menyebabkan kapal kita berjalan. Okay, Kalau tak ada awak, mungkin kapal kita tak berjalan. Saya baru je dilantik menjadi human resources. Tapi gaji naik tak? Belum lagi. Aduh, macam mana ni? Masih dalam tempoh probation. Oh, probation. Okay. So, ni HR terbaru kita. Oh, dalam masa probation lah. Patutlah saya tak dapat surat awak lagi. Okay, alright. Let's go. Okay. So, kita pergi kepada... Oh, ini bahagian stok-stok buku kita. Boleh teruskan lagi lah? Shooting kita? Boleh ya? Tak apa, awak bercakap muka belah sana. Tak, awak bercakap muka belah sana. Okay, tak payah. Ni tak payah. Ni tak boleh kan TV, bahaya. Sebab dia antara orang yang memegang amanah yang paling besar kat dalam Ester. Okay, so kita jumpa. Ni hari-hari terakhir korang. Saya nak, nanti bila korang rindu, korang tengok video ni balik lah. Sekarang kita dengan nama samaran je. Nama samaran saya Camil. Camil. Awak? Ri. Okay, kita dengan Camil dengan Ri. Okay, saya buat sedikit rakaman ni supaya satu hari bila awak dah tak ada dekat Ester, awak nak tengok balik video ni. Tapi soalan saya, apa benda awak paling, bila awak dapat task, awak datang, macam mana awak, kenapa awak nak kerja kat Ester? Sebab awak, macam mana? Ke sebab awak tak ada kerja tempat lain ke? Macam mana? So, kita orang memang cari kerja sebab lepasan SPM kita orang tak tahu nak buat apa kat rumah. Dan apa tanggungjawab awak kat sini? Saya sebagai pembantu logistik, dari segi postage, buku semua saya handle. Okay, Ri, soalan saya untuk awak, apa benda yang paling awak tak suka kat Ester ni? Awak benci lah. Yang awak kalau boleh, awak habis kerja nanti, awak tak nak datang kat sini. Saya benci. Paling awak benci sekali kat Ester. Tak adalah, bila dah habis semua parcel tu dah tak tahu nak buat apa. Rehat lah. Rehat tapi nak buat kerja lagi. Oh, maksud pasal sikit lah. Dia banyak tapi bila kita orang siapkan cepat tu, jadi dia macam nak buat apa pula ni? Pisang lah. Basically kita orang terlalu laju lah. Oh, cik. Satu kata-kata untuk
lepasan SPM yang teringin nak kerja, cari duit? Kepada yang ingin kerja tu, untuk lepas SPM 09, carilah kerja yang macam bagus, tapi janganlah buat kerja-kerja yang Haram. 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 Yang main judi, Jadi sekarang banyak Judi online. Oh, judi online banyak Judi online sekarang. banyak sekarang. Wih, saya tengok ada student seorang tau, ketagih main benda tu tau. Tapi dia orang ingat benda tu halal tau. Diorang basically Awak ada kawan yang tu tak? Ada. Kan dia ketagih kan? Ketagih sebab diorang suruh orang mainkan, suruh orang yang dah pro mainkan, suruh diorang dapat profit. Diorang bayar upah. Wish. So nasihat awak cari kerja yang halal lah. Cari kerja, walaupun gaji sikit pun tak apa. Janji benda tu boleh tambah pengalaman dengan halal lah. So tapi di pihak saya ucapkan terima kasih awak. Awak last 25 ni kan? 25 So saya, anda kata sepanjang awak kat sini ada yang terkurang, ada terlebih, saya minta halal. Tapi kalau awak terkurang kat Ester, bayar balik lah. InsyaAllah. Okay, so anda kata ada kekurangan lah kat sini so saya di pihak Ester mohon maaf kat awak. So saya ucapkan good luck. Zaman study adalah zaman yang paling best, serius. Waktu ni lah awak nak kena enjoy you punya life. Dan nasihat saya, cari kawan yang betul. Okay, let's go. Asma mana Asma? Nyorok? Ngadas. So kita akan jumpa yang tak akhir. Tak ada. Mana dia pergi? Kita interview CEO kita lah. Jom. CEO kita ni kita kena ketuk pintu je. Dalam kepala dia ada banyak benda nak kena fikir kan. Jadi boleh kalau tak berjaya, minta maaf kameraman. Assalamualaikum bang. Tak ada jugalah. Tak ada orang. Asma, awak tak nak masuk muka kan? Suara je. Okay, ni yang tim terakhir kita. Okay, Asma, jujur pada hati awak, kalau task awak is very hardcore kan, which is task awak ni task orang lelaki tau. Yang awak tengah buat sekarang ni adalah task selalunya orang lelaki macam mana? So apa perasaan awak bila awak dapat buat task orang lelaki? Dalam keadaan pressure, dalam keadaan urgency, nak kejar timing. Tahu lah, berat mungkin macam push to the limit lah. Mungkin tu lah. Awak perasan tak sekarang awak makin power? Tak rasa makin power? Tapi not bad tau video awak. Tapi betul kan, bukan pada tangan kau kan? Saya sikit dan dia sikit. Tapi tangan Dia banyak lawak tu, banyak benda yang detail. Saya nak bagi kredit awak semua. Benda tu out of the box lah. Benda tu awak just spontaneous ke macam mana? Ke awak dapat spontan je? So saya looking forward for awak akan jadi betul-betul orang yang power lah sebenarnya. Awak tahu tak? Mungkin orang ingat edit video kat CapCut tau. Okay, nak tahu tak? Ini edit video YouTube. It's not easy tau sebenarnya. Edit video TikTok boleh lah semua ni bukan edit video yang cut letak music tak. Ini cut dan kena pakai otak. So macam mana semua awak cerita sikit kerja awak? Saya tak tahu nak explain macam mana. Okay, usually videographer kita lah akan shoot dulu. So dia akan shoot untuk semua angle, semua scene. Lepas tu dia akan compile. So video tu dia akan compile, akan susun lah ikut storyline untuk video tu. So from beginning to the end lah. Awak tahu tak, saya kan baru 3 kali buat video YouTube. Awak nak tahu tak conclusion yang saya dapat bagi tahu apa kat awak? Last kali, ini tak tahulah John setuju dengan saya ke tak. Tapi kalau kau tak setuju, kau cakap tak setuju Kau jujur dengan aku kat kau. Sebenarnya video YouTube ni 90% nak jadikan dia best adalah terletak pada kepakaran editor. Kau setuju tak aku? Serius ke John? Aku saya rasa lah. Sebab pada story kita tak adalah best sangat. Tapi awak dapat buat yang saya yang walaupun saya berlakon dalam tu, bukan berlakon lah, walaupun kita shot spontaneous shot, saya tak, bila video keluar macam orang asli gitu kan, it's nice lah. Okay Asma, thank you very much. So saya minta maaf, bukan saya tak nak tunjuk muka dia, sebab dia antara staff paling penting kita. Awak tahu tak, awak antara paling penting kat Ester. Yang mana paling penting kita tak dapat masuk, sebab awak dekat Ester ni kita ada team yang operation, kita ada team yang melibatkan skill. Tu kita nak kena sensor untuk yang bahagian skill lah Asma. Okay, thank you very much. Jumpa lagi. Alright. Okay, yang ni saya tak interview sebab ini antara pemegang kunci peti besi kita. Jadi saya minta maaf. Satu soalan saya tak boleh tanya dia. Okay, let's go. Kita pergi closing. Alright, so itu sahaja untuk video kita makan-makan dengan staff Ester dan kita interview semua staff Ester. Dan saya minta maaf, ada staff yang saya boleh masuk muka, ada staff yang saya tak boleh interview, dan saya cuba sedaya upaya untuk interview semua orang. Dan yang paling penting, support daripada semua parents, semua student yang menjadikan Ester EDU ini hari ini. Tapi apa pun kita, yang penting saya nak bagi tahu satu sahaja. Misi Ester 2026 tak lain tak bukan kita nak menyelamatkan pelajar seluruh Malaysia menggenggam masa depan yang cemerlang. So itu sahaja. Saksikan next project kita. Tak tahu video apa lagi kita nak buat dengan Cikgu Syang dan Cikgu Najmi. Dan insya-Allah kita akan jumpa next video. Bye bye.